Assalamualaikum semua. Pernah tak kita tertanya-tanya, apa sebenarnya kesan tinggalkan solat dalam hidup kita? Solat bukan sekadar ibadah tapi tiang agama. Kalau tiang runtuh, apa jadi pada bangunan? Hari ini saya nak kongsikan 5 kesan ngeri bila kita tinggalkan solat. Dan nombor 2 tu, memang buat kita rasa takut sangat. 1. Hidup jadi sempit dan terasa kosong. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Tinggalkan solat bermaksud kita telah berpaling dari Allah. Maka hati jadi sempit, resah tak tentu arah walaupun duit banyak. Ramai orang hari ini alami keresahan, tapi tak tahu puncanya kerana hati jauh dari Allah. 2. Rezeki terhalang tanpa disedari. Nabi SAW bersabda, antara manusia dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila solat ditinggal, pintu keberkatan tertutup. Rezeki mungkin nampak banyak, tapi cepat habis, selalu bocor sana sini. Rezeki bukan hanya wang, tapi juga ketenangan, kasih sayang dan kesihatan. Sebab tu kisahnya menakutkan, hidup makin sempit walaupun gaji naik. 3. Doa tidak lagi didengar. Solat adalah hubungan kita dengan Allah. Bila kita tinggalkan solat, bagaimana kita nak harap Allah angkat doa kita? Bayangkan telefon yang tak disambungkan. Begitulah doa tanpa solat, tiada sambungan. Sebab tu, antara tanda doa ditolak adalah bila kita sendiri menolak perintah Allah. 4. Hati jadi gelap dan jiwa jauh dari hidayah. Solat adalah cahaya hati. Bila ditinggalkan, hati jadi gelap, sukar menerima nasihat, makin liar, makin keras. Nabi bersabda, perjanjian antara kita dan mereka, orang munafik, adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bukan main-main. Tinggalkan solat boleh bawa kepada kekufuran jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa rasa bersalah. 5. Azab kubur dan neraka jadi tempat pulang. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42-43, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang solat. Ini jawapan orang dalam neraka. Tak solat. Bayangkan hanya kerana tinggal solat, boleh jadi penghuni neraka. Nauzubillah. Kawan-kawan, jangan kita anggap solat ini perkara kecil. Ia bukan hanya suruhan, tapi satu talian hayat yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Kalau kita pernah tertinggal solat, cepat-cepatlah bertaubat, qada semampunya dan istiqamah. Allah sangat pengampun dan sayang pada hamba yang kembali padanya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dengan orang tersayang dan subscribe untuk lebih banyak perkongsian tazkirah ringkas seperti ini. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi